Gaji baru je masuk 10 hari lepas, sekarang tinggal RM38 je. Ini merupakan 3 punca utama kenapa gaji anda cepat habis. Sekejap, jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi, patuh syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah. Boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas. Yang pertama adalah disebabkan tiada langsung pengstrukturan bajet. Jadi kalau apa nak beli, kita main swipe saja. Nak beli, nak dapatkan something, kita main buat je auto debit. Sebenarnya tak perlu langsung pun pengstrukturan bajet yang terlampau kompleks. Yang penting kita tahu apa kita punya keperluan, apa kita punya kehendak dan berapa total simpanan yang kita perlu buat setiap bulan. Kalau nak gunakan formula asas 50, 30, 20 pun sebenarnya dah memadai. Yang penting kita rekod. Sebab apa? Sebab kalau kita tak rekod, kita takut duit kita akan ada berlaku kebocoran tanpa kita sedar. Yang kedua adalah disebabkan masalah untuk membezakan di mana keperluan dan di mana kehendak. Ramai yang rasa dia perlu itu ini, dia perlu ada itu ini, dia perlu beli itu ini. Tapi bila semak balik, itu semua hanyalah kehendak dia je. Telefon bimbit baru, keperluan atau kehendak? Nak makan kat luar, keperluan ataupun kehendak? Bayar bil, sewa rumah, keperluan ataupun kehendak? Kalau boleh sit down lah dulu, tulis balik, kategorikan satu persatu di mana keperluan kita, di mana kehendak kita. Yang ketiga ni ramai orang buat, di mana apabila dapat je gaji terus dia belanjakan duit tersebut. Apabila ada baki barulah dia mula fikir nak buat ada simpanan. Yang pasti bila dah sampai hujung-hujung bulan tu memang dah tak ada baki dah lah kan. Tips yang paling mudah adalah kita setkan auto transfer. Saya pasti setiap bank sekarang kita dah ada auto function untuk transfer setiap bulan, setiap kali gaji, tarikh gaji. Kita setkan 10% ataupun 20% masuk ke dalam akaun ASB, dalam tabung haji dan buat sedikit simpanan di dalam akaun gap emas. So kita anggapkanlah 10% ataupun 20% yang kita tolak setiap bulan tu dah memang siap-siap bukan untuk perbelanjaan kita.